pelindungan ini sememangnya boleh dimanfaatkan oleh pengamal media, khususnya contohnya wartawan-wartawan kerja sambilan, stringer, juga fotografer, ibu gambar yang bukan bergaji, bukan berkontrak tetap, part time. Dan pada tahun lepas kita telah mempunyai lebih kurang 700 orang pencarum dari segi pengamal media, wartawan, dan juga lebih kurang 500 orang pencarum dari sektor juru gambar ataupun juru foto. Dan ini merupakan satu skim pelindungan yang mampu untuk memberikan sedikit keselamatan sosial, jaringan keselamatan sosial kepada para wartawan kita, pengamal media kita, khususnya mereka yang terpaksa bergegas ke sana ke sini untuk meliputi berita-berita semasa dan sebagainya. Jadi saya telah menggalakkan agar syarikat-syarikat media mengambil tanggungjawab untuk membantu para kerja mereka, khususnya yang saya sebut tadilah, kerja sambilan, stringer, juru foto, untuk membuat caruman. Kalau boleh, taja sekali. Sebab kerajaan dah taja 70% daripada kos. Jadi kita minta supaya syarikat media kalau boleh dia tampil untuk taja 30% dari kos tu. Dan dalam pada itu rancangan atau RUU pekerja gig yang bakal dibentangkan nanti, dia juga akan merangkumi pekerja dalam sektor media yang saya sebut tadi lah, stringer, pekerja wartawan sambilan dan sebagainya. Jadi bila adanya RUU ini, maka kita boleh menginstitusikan satu definisi dan pelindungan kepada mereka. Keduanya, isu-isu seperti grievances ataupun kilanan yang sekarang mungkin dia, kalau dia sebagai pekerja sambilan, dia tak ada pelindungan di bawah ni, isu-isu kilanan. Dan ketiganya, kita nak pasal keselamatan sosial dalam aspek ni, perkeso. Dan kita nak pastikan dengan adanya RUU ini, kita tidak lagi bergantung kepada hemah majikan. Ya, bukan saja pekerja platform, ya, macam rider, e-hailing, p-hailing, tetapi juga kepada pengamal media ataupun mereka yang berada dalam ekonomi gig ini selain daripada sektor e-hailing, p-hailing. Itu kita tak bergantung kepada ihsan majikan kata nak carum, taja dan sebagainya. Selepas ini, dengan adanya RUU ini, maka dia kena ada pelindungan yang telah diinstitusikan. Okay? What's the contention from the employers about the RUU gig? To be honest, your guess is as good as mine. Saya telah melihat contohnya kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh mereka. Antara dua perkara, satu ialah tentang isu caruman perkeso. Mungkin dia kurang faham tentang rancangan caruman perkeso ini. Dan keduanya, mereka kata mungkin akan menaikkan kos perniagaan dan sebagainya. Untuk saya dah tegaskan. Nombor satu, perkeso akan membiayai kos menghubungkan aplikasi platform dengan aplikasi perkeso menggunakan kaedah API. Jadi dia tidak timbul isu kos kepada syarikat untuk ada penggabungan ini. Satu. Keduanya, untuk sektor gig kita, RUU pekerja gig ni, dia tidak mengenakan yuran tambahan ataupun kos secara langsung kepada syarikat. Tapi mungkin ada compliant cost lah. Apa itu compliant cost? Kos pematuhan. Contohnya sekarang, you tak boleh suka hati pecat kerja. You tak boleh suka hati unilaterally dengan satu pihak menukar terma kontrak. Itu adalah satu benda yang saya rasa secara amnya is contract law. Ia adalah satu prinsip kontrak yang ada. You tak boleh tukar kontrak itu secara unilateral. So that may be compliance law cost. Tapi kalau kata yuran tambahan, fee dan sebagainya, tidak wujud, tidak timbul sama sekali. Jadi saya rasa tidak ada ketimpangan dalam aspek ini. Malah kita sebenarnya telah melakukan, saya sebut tadi, sesi libat urus melibatkan yang terbaru ini, melibatkan lebih kurang 3,000
peserta pemegang taruh secara bersemuka, lebih 20 sesi libat urus di serata negara. Kita bukan saja buat di KL, nanti orang kata orang utara tak boleh ke, orang Kelantan tak boleh ke, orang Sabah. We do it the whole country. Dan kemudian kita juga berdialog dengan bukan saja wakil-wakil pekerja, wakil-wakil dari NGO, wakil-wakil dari akademik, malah ada wakil-wakil kerajaan, termasuk kerajaan negeri. Kita juga berdialog dengan wakil majikan, syarikat-syarikat platform. They came and see us and we gave them all the information that is needed. Saya telah mengarahkan, walaupun kita tidak berjaya membentangkan, kita tangguhkan, tapi saya telah mengarahkan supaya kementerian terus berunding dengan pemegang taruh, bukan saja syarikat platform tetapi juga dengan pekerja dan sebagainya, supaya kita mencapai satu persetujuan. Ya. Kalau ada isu dengan Perkeso turun untuk jelaskan how is the mechanism, apa mekanisme yang terlibat, supaya persetujuan ini kita boleh akhirnya bentangkan. Sebab saya tengok rata-rata pekerja memang tengah tunggu dan mengamul-alukan, bukan saja pekerja sektor e-HLP, pekerja gig sektor lain. Mereka nak supaya sekurang-kurangnya ada satu undang-undang yang melindungi hak mereka sebagai pekerja dalam ekonomi abad ke-21 ini. Okay? So maybe the next sitting, parliament sitting, you confident you'll be able to table the... Saya nak membentangkan. Saya nak membentangkan ini. Sebenarnya kalau tanya saya nak membentangkan sesi yang lepas. Saya dah ready, kita dah ready, view dah ready. Nak bentang dah. Tetapi sebab ini adalah satu perundangan baru. Kita faham dia ada kekhawatiran, kebesaran. And I'm not somebody who will do things. I want to make sure, saya nak pastikan agar perundangan baru ini dia dapat bukan saja melindungi pekerja, tetapi dia dapat dia bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan ekonomi negara. Jadi kita kata tangguhkan, kabinet telah bagi arahan, tangguhkan supaya kita teruskan sesi libat urus dengan expectation bahawa dalam sidang akan datang, kita akan bentangkan. Abi nak tanya pasal levy Medicop daripada 14 hari sekarang 1 hari and down to 1 jam kan? So what are the bureaucracies that was actually cut out from this? So apa yang saya sebut tadi bukan hanya melibatkan Medicop, dia melibatkan keseluruhan kementerian. Kita telah jalankan satu projek yang dipanggil Rekayasa Kesuma, di mana pada tahun lepas kementerian telah mengendapasti lebih kurang 30 proses kerja di setiap jabatan, di setiap agensi, dan kita lihat bagaimana kita boleh mengurangkan karena birokrasi, bagaimana ada tepatnya kita boleh mengurangkan kos, bagaimana kita boleh mengurangkan supaya kita tidak boleh meningkatkan kecekapan. Kenapa? Because it's very important. Bukan saja kita perlu ada undang-undang gig contohnya, tapi penyampaian itu, the delivery is important. If we have all the good laws and policy, tapi penyampaian itu lambat, tidak cekap, tidak gunanya juga. So dari segi itu antaranya of course macam Dicop tadi saya sebut, dan daripada feedback, daripada apa yang kita lihat dengan ketua kementerian, staf-staf kementerian, antara maklum balas kenapa dia boleh buat sekarang, dulu tak boleh. Satunya ialah sebab aplikasi teknologi. Contohnya dia gunakan digitalisasi supaya mempercepatkan proses AI. Kemudian dia juga ada isu-isu seperti orang kata tabiat. Selama ini kerja dilakukan macam ni. Jadi tak ada satu orang kata ini tidak bermakna penjawat awam itu malas. Tapi ini adalah sistem yang telah diberikan, diwarisi dari dulu lagi. Jadi apabila kita telah mengajak kementerian untuk melakukan satu rekayasa, maka semua orang budak-budak dan semua orang mula berfikir bagaimana kita boleh kurangkan, dan hasilnya ialah kita nampak lebih kurang 30 proses telah berjaya dikurangkan. Dan tadi saya sebut beberapa contoh saja. Tahun ini CSU telah memberi arahan untuk mengendapasti lebih kurang 30 lagi proses supaya kita boleh menyambung usaha Rekayasa Kesuma. Ini semuanya bagi memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pekerja dan rakyat Malaysia secara am. So there are many different factors lah. Because there's adaptation of technology and digitalization, sometimes it's just reducing some of the processes that is redundant, because maybe dulu dia kata form ini dulu tak ada orang isi.
hanya jabatan ni yang isi orang ni. Tapi sekarang kita nampak ada jabatan lain isi orang sama tu, kita boleh share. Contoh, ada juga isu target habitual like that, legacy we have been following. So but when you invite them to think out of the box, then we get this Will this increase HRD Corp's funds with the speedy application for But levy? saya dah terumumkan bahawa tahun lalu HRD Corp telah mencatat kutipan levy paling tinggi dalam sejarah, lebih kurang 2.3 bilion ringgit. Okey, satu. Keduanya, saya kata bila kita kutip, bukan kita nak simpan. I want them to be used. So what we do? Kita memudah cara supaya dia lebih cepat apply. Within one day kita approve. Dalam hari ini tahun ni kita akan capai within 1 hour we approve. Yang kedua, kita perbagaikan, kita diversify kaedah-kaedah penggunaan. Dulu hanya boleh terhad kepada beberapa aktiviti saja. Sekarang kita memperluaskan lagi supaya dia boleh guna. Saya nak majikan jangan simpan duit lama-lama dalam HRD Corp, gunakan secepat mungkin. Sebab penggunaan levy ini maksudnya apa? Maksudnya pekerja dapat latihan. Maksudnya kita boleh upgrade sistem ataupun perkakasan latihan in-house. Kita boleh mengambil intern, perantis ataupun pelatih amali. Kita boleh, tahun ni kita akan memperkenalkan di mana dia boleh guna levy untuk membayar sebahagian gaji kepada fresh graduan yang baru keluar dari universiti. Sebab kita lihat bila graduan keluar universiti, orang kata you have no skill, you have no experience. Tapi you belum give me a job, mana saya ada skill. So it's a chicken and egg. Jadi dengan membolehkan majikan menggunakan levy bagi tujuan ini, kita sebenarnya for 1 year, setiap dia boleh membayar pekerja menggunakan sebahagian daripada levy itu, membayar sebahagian daripada gaji setiap bulan untuk setahun. Jadi seorang pekerja fresh grad. Dengan harapan fresh grad ini akan dapat satu latihan on the job for 1 year. So we encourage them to use, dan hasilnya tadi saya kata highest kutipan levy dan highest penggunaan levy 98%, lebih kurang 2.2 bilion levy diluluskan tahun lepas untuk digunakan. So we collect 2.3 but we approve for usage almost like 8%. Itu maksudnya penggunaan levy yang tinggi. Okey. Tentang program media yang kita sebut tadi. Program media pada So kita memperkenalkan kategori baru dalam anugerah Hari Pekerja. So setiap Hari Pekerja kita ada bagi anugerah Hari Pekerja beberapa kategori. Tahun ini kita memperkenalkan 2. Tahun lepas hanya ada 1 kategori media. Tahun ini kita memperkenalkan 2 kategori media, di mana bukan saja kategori agensi iaitu syarikat media, syarikat surat khabar ke, media ke, TV ke, radio ke, tetapi kita juga akan memberikan anugerah Hari Pekerja pengamal media individu. So rakan-rakan wartawan yang rajin bawa berita-berita tentang pekerja, mengangkat kesedaran tentang isu-isu pekerja, percaya moga-moga kita akan berikan anugerah Hari Pekerja dengan ada juga ganjaran kewangan. Okey. Amin. Hari Pekerja 1 Mei. Satu lagi bagi wanita. Wadi, okey. mungkin boleh ulas pasal pemilihan DAP baru-baru ini dijangkakan berlaku rombakan kabinet Rombakan kabinet. selepas pemilihan DAP baru-baru ini lah. Saya rasa Setiausaha Agong Saudara Anthony Loke telah pun membuat kenyataan bahawa ini memang hak kita bagi kepada terpulang kepada Setiausaha Agong, dan beliau juga telah membuat keputusan, membuat kenyataan bahawa tidak ada rombakan. Jadi kita hormat kuasa dan juga keputusan Setiausaha Agong. Selebihnya saya rasa PM dan Setiausaha Agong lah. Untuk saya terus bekerja, terus berusaha, jalan terus. Okay.